identify. Boleh. My name is I'm from Malaysia. Hi guys, follow me. I got you to paradise. Terima kasih Cik Ramlah hadir, Nadra hadir, Atina Mat 727 hadir, terima kasih. Hai Malas Saras Alas Muharram, terima kasih hadir. Makka Darin hadir. Ichimut, terima kasih hadir. Dana, terima kasih hadir. Dan awal satu terus. Dustin Jensun, terima kasih hadir. Background lah. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yana hadir, Justin Jinsin hadir, Shreya Prada, Nurul, terima kasih. Hai Nurul. Sambil live, sambil tu tag screen tag screen. Kalau dapat target, dapat 1,000 ke 2,000 like hari ni lah, okey juga lah. Ramai lah. Bolehlah kita panjang sikit tazkirah hari ni. Kita punya banyak soalan hari ni. Ada kontak cerita agama, tuan dengar, faham apa yang nak sampaikan, untuk kita amal. Saya dapat pahala, tuan pun dapat pahala. Sama je. Saya dapat pahala dari segi tu. Saya cerita benda agama, dapat pahala, tuan pun dapat pahala, sama je. Pahala kan dapat agama ni, pahala sebab apa kita amal sampai dulu. Dia bercakap gitu. Agama contoh dia tahu tentang baca Qur'an Ahad 10 kali contoh. Kalau bina satu, surga dalam istana dalam surga. Nanti dapat amal subhanallah 100 kali contoh amal. Kalau hapuskan satu dosa, Allah bagi kita, kalau hapus dosa, Allah tingkatkan dia 1000 darjat. Bukan 100, 1000 darjat. Subhanallah 100 kali. Saya dapat pahala tu, saya pun dapat pahala kan, sama je. Cuma bila dia banyak tu, pahala kita sebab tu anjak lagi. Orang tu ajak, bersambung-sambung. Sama je pahala kan. Sampai tu. Bertambah. Tuan saya bertambah, tuan bertambah, sama je. Agama ni, dia cerita tentang pahala, dosa ni Allah SWT bagi pahala. Allah SWT bagi kita pahala, kita kumpul. Contoh macam tu lah kan. Jadi kalau kita tak buat macam tu, dia tak sampaikan ni, maknanya ilmu kita tak terhenti dekat situ. Tak sampai pada kalau kita zuriat lain, contoh macam bai'ah, berzikir lah, nak sampaikan apa, nak amal dan sampaikan. Kalau kita amal je, amal dia seorang je amal, jadilah kita kedekut ilmu tu, nama kedekut ilmu. Kan, bukan kita kedekut ilmu ni kita kata aku ada ilmu, nak ajar Al-Fatihah, surah Al-Quran, orang ajar, tu ilmu, betul ilmu. Mana orang sampai ni, dia ada ilmu tu, dia tahu. Kenapa bagi aku tasbih, tahulah ni sunnah Nabi. Ada sambung macam nama Nabi kan, Nabi Abu Bakar ajak lagi orang. Dia tak mementingkan pahala juga, Allah yang balas kita. Sehingga Abu Bakar pun tak sangka Allah bagi dia apa, surga paling luas sekali, surga Abu Bakar. Dia pun tak sangka. Allah tak beritahu tu surga paling luas. Tapi kalau nak tengok surga Abu Bakar, tengok macam tu, berpeluang surga Abu Bakar. Dia tak fikir pun.
dia pun tak nak terlalu banyak Allah beri balas ni, dia tak sangka dapat rezeki, tak ada sangka dapat Allah bagi dia surga lah. Dalam itu luas punya surga, dalam tu bila dari berapa banyak lagi makanan lagi sembilan tu Allah bakar, Allah bagi lagi dia. Sehingga bila dia tahu macam tu, dia tak tamak je, tamak, tapi dia berusaha tu bukan nak syurga, bukan nak sebab nak selamat, kena dia buat ni nak bantu Rasulullah, nak ikhlas. Ini kerja yang benar, nak benar Abu Bakar Siddiq, benar, ini kebenaran, kebenaran. Lepas tu kita dah pandai bahasa agama kan, dia keluar lagi sebab apa? Nak dapat pahala. Tu kita fikir juga, nanti banyak pahala dia tak pula, banyak sangat keluar dia tak pula. Bila tak nak bakal dapat macam tu lah bagi surga, jadi dia kita pun fikir ya juga cukup lah tu. Cukup. Pada Abu Bakar lagi pengorbanan dia saya tak hafal. Tanya Abu Bakar, Nabi tanya suruhan 3-4 kali, Nabi tanya siapa yang buat ni? Abu Bakar. Siapa yang ajak ni? Abu Bakar. Siapa yang puasa banyak ni? Abu Bakar. Macam tu. Siapa amalan Abu Bakar? Semua orang lain, semua Abu Bakar yang buat. Sampai 3-4 kali. Lama ramai khabar dia, wahai Abu Bakar, dalam syurga ada 8 pintu. Jadi kau boleh masuk mana-mana syurga, sama pintu yang kau suka. Macam kita sudah orang rajin puasa. Siapa yang puasa dapat pintu, masuk pintu Ar-Rayyan, orang yang berpuasa. Mana orang yang bersabar, masuk pintu sabar. Mana orang yang ikhlas, mana orang yang soleh, masuk pintu. Ada 8 pintu. Abu Bakar mana-mana dia suka pilih. Kelebihannya satu sebab je. Sebab itulah dia bawa orang pertama jumpa Nabi SAW, kawan baik Nabi masa ketika dia masa dia di Mekah tu, kawan Nabi. Dia umur pun Abu Bakar muda sikit pada Nabi. Nabi tu macam itulah, mereka pun muda sikit pada usaha dakwah. Ada beza setahun dulu, itulah beza bulan. Betul ni? Beza si umur dia. Sebenarnya Nabi Muhammad dia tak, orang tua dia mulia, orang mulia, orang muda yang orang dengar kata kita. Orang tua kata tak apalah. Tu maknanya tadi dia orang tua ni usahakan oleh keluarga dia jumpa. Nabi dakwah anak dia, contohnya dari anak dia kenalkan Nabi pada keluarga dia. Nabi tak jumpa, Nabi ikram orang tua. Mana itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni kebanyakannya semua orang muda. Orang yang kuat, orang muda. Sahabat ni. Sahabat-sahabat yang tua ni dia lebih tua bawah Nabi. Sahabat. Macam ni jugalah. Sebab itu kita kena ikram muslimin, orang alim kita mulia, orang tua kita hormat, orang muda kena kasih. Betul? Makhluk. Tentang makhluk ni makhluk pun kita kena ikram juga. Contohkan binatang kucing datang kita nak minta lauk, datang pegang kita, orang kat kerusi, bagilah dia lauk, bagi dia Allah hantar binatang tu beri rezeki. Mana jangan kita halau pula kan, binatang kucing. So mana ikram muslimin ni antara penting, ikram muslimin. Banyak orang keluar, Nabi tak ajak sangat lah. Mau ikut Nabi, mereka Nabi tunjuk akhlak. Nabi tak ajak beria lah kan, nak tunjuk Quran ke, tunjuk hadis ke, jadi ustaz ke. Tak. Nabi banyak dakwah, banyak akhlak, tunjuk akhlak. Dia pun keluar pun ikram juga banyak. Orang tua-tua ni kena ikram macam tu lah, ustaz-ustaz alim tu. Dakwah dia. Dakwah pun mana kita nak dakwah kan. Nabi bukan suruh cerita bab dunia akhirat dengan dakwah, tak. Beri orang sakit, bawa buah, ziarah. Habis sakit ziarah, jumpa dia bawa buah ke apa. Belanja makan ke. Sikit-sikit agama. Yang mudah-mudah. Cerita tentang terangkan apa di dalam lama. Dia pun nak tanya juga.
Bapa dia tak tanya dakwah tu apa tak, dia tanya. Keluar kat mana? Dia tanya dakwah tu apa, dia tak tanya macam tu. Kita cerita dia. Dakwah. Siapa Hadraji, siapa Maulana, dia tak tanya. Dia tahulah benda gitu. Dia tahu benda, dia nak tahu itulah. Siapa pula yang buat ni? Yang ajak lah, dia tak tanya. Dia tahu keluar kat mana. Jauh ke dekat. Naik kereta ke tidur hotel ke. Dia kan. Ikram dia. Macam tu dia nak keluar tu kan. Semua macam tu. Kalau nak khabar kita dakwah, jadi imam apalah. Bukan dakwah. Sebab itu akhlak ni ada satu sebab akhlak ni. Nabi. Satu bab. Macam dakwah. Orang muda lagi, muda kita dakwah lah. Memang tengah belajar lah kan. Budak ni nak tanya Nabi dah apa. Bayan tu apa. Takrir tu apa kan. Dia tahu lah. Mutajim tu apa kan. Dia suka tanya macam tu kan. Orang ni. Memang dia, kalau kita lama tak keluar, kita pun pergi sejarah dia buat khususi, nak buat gas. Lama tak keluar, memang iman dia lemah kan. Kita datang tu memang, tolonglah bayang kat saya. Cerita siap kan, dia lemah. Jadi, ada setengah orang tu, tak cerita hari ni. Awak pun tahu kan, nak cerita je lah. Kita keluar dulu 3 hari, lama tak keluar kan, dah sejuk lah. Awak macam ni, kena ikram lah. Dia nak keluar 40 hari, lama dah tak keluar 40 hari. Penting tu jumpa orang lain, penting jugalah. Tapi orang yang rakan-rakan seusaha boleh jumpa macam tu je, telefon apa semua. Jumpa, tanya mengapa tak keluar apa. Masalah lah keluarga saya, isteri saya macam ni, saya tengah kerja, anak ramai, tengah kerja, tak apalah. Ingatkan tak nak keluar sebab saja tak nak keluar, tak nak keluar tapi sibuk kerja lah. Saya tak dapat lagi ni. Saya nak keluar 3 hari dulu, nak keluar, bawa makan dulu lah, macam tu lah. Lama dah tak jumpa, tak dengar mesyuarat, lama dah tak pergi mesyuarat. Ikram, macam tu. Orang yang kita kenal yang usaha, yang lama tak keluar tu. Macam kawan saya, Cikgu Zaini, dia jumpa itulah. Siapa tak keluar, dia cari. Siapa yang lama. Tapi tak orang baru pun ada ikut dia. Orang tak keluar ada ikut dia. Kita orang keluar yang 3 hari je lah. Keluar sekali, lepas tu kan dia dah tahu, dia pergi tempat lain pula. Kan, dia keluar kat Septaling lah. Macam-macam. Keluar 3 hari tak beri sangat, tak payah tafakut keluar 3 hari, kan keluar 3 hari. 40 hari boleh jumpa syurah. Nak kita tafakut. Keluar 3 hari ni, biasalah. Bukan, saya dah tengok, dah tahu dah kan. Orang yang tu. Keluar dia tak, bukan orang penting. Kalau macam orang yang penting agama, orang khawas macam ni. Ikutlah. Tapi kan nak keluar 4 bulan baru kena jumpa. Saya keluar 4 bulan dulu, mak. Saya keluar 10 hari. Dia tak fakut pun. Saya pun tak tahu pun nak keluar. Tiba-tiba saya tak balik kampung, cuti berapa hari, 2 minggu kan, 2 minggu. Jelah kita keluar, buat apa? Kita ikut je. Tompang tu kita pergi kan, gitu je lah. Bila kita keluar macam tu kan, kita dapat faedah tu kurang sikit lah. Kurang sikit faedah. Sebab kita dengar, kita macam tak faham kan. Macam ni orang cakap, saya tak faham, macam tak faham. Dia pun tak sedar, dalam masa 10 hari kita keluar, rasa dah balik dah ke? Tak sedar kan. Kita keluar tu. Memang keluar tompang gitu, boleh je. Tapi pahala memang banyak lah, 4 bulan beza. Kalau pahala 3 hari, pahala 4 bulan, berbeza ni pahala tu kan. Saya sambung lah. Tentang solat, celaan tentang solat. Celaan orang yang meninggalkan solat. Ni buku ni. Fadilat solat, baca. Septaling yang dia jual buku ni. Kalau tak ada lagi, kalau nak beli yang kedai tu, satu kitab tu. Mahal, lepas tu kita dah ada kitab tu, kita nak baca untuk nak baca kat surah tu kan, nak baca kat rumah. Kalau kat rumah, nak beli kitab lah. Beli kitab, dia kongsi-kongsi lah. Kitab tu harga dulu RM40, RM10. Tu budak kat surah baca. Fadilat solat. Kelebihan. Apa kita dapat kalau kita solat ataupun kita meninggalkan solat. Dalam buku kita kata tentang itu. Sambung lagi. Hadis ke-7. Celaan meninggalkan solat. Saya baca keterangan ni. Hazrat Asma radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seluruh manusia akan berhimpun di satu tempat
seluruh manusia berhimpun menuju tempat. Apa jua yang diseru oleh malaikat akan dapat didengari oleh semua orang. Pada ketika itu malaikat akan menyeru, di manakah mereka yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesenangan dan kesusahan. Setelah mendengar seruan itu, satu golongan akan bangun dan masuk syurga tanpa hisap. Dan perhimpunan pertama, golongan yang memuji Allah. Senang ke, susah ke? Macam Nabi-Nabi kan, macam Nabi Ayub. Contoh, ini golongan tu. Sakit ke, sembahyang juga. Susah ke, dakwah juga. Covid ke, tak Covid pun, keluar juga. Ya, itu golongan. Malaikat yang menyeru, malaikat beritahu, semua orang dengar. Malaikat tanya seru, apa? Dia akan masuk syurga tanpa hisap. Satu golongan, syurga tanpa hisap. Kemudian malaikat akan menyeru lagi, di manakah mereka yang meninggalkan tempat tidur mereka dan menghabiskan waktu malamnya dengan beribadat. Lalu satu golongan lagi akan bangun dan masuk syurga tanpa hisap. Kedua, kemudian diseru lagi, di manakah mereka yang perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah. Satu golongan lagi akan bangun dan masuk syurga tanpa hisap. Orang yang jual beli, berniaga, orang di kedai kan. Bila masuk waktu sembahyang, tutup kedai, pergi sembahyang. Tidak, perniagaan tidak melalaikan dia. Orang di hari Jumaat, orang tutup kedai, sembahyang. Kita 3 golongan masuk syurga tanpa hisap. Kita macam mana kita masuk tanpa hisap? Adalah kita macam ni. Apa yang kita ada sini? Sembahyang tahajud ada. Memuji Allah senang dan susah ada. Tak ada rasanya. Masa senang je, masa sakit kita lemah lah. Ada kita, mungkin kita golongan kedua kan. Yang dua pun tak ada katnya. Satu golongan. Dia ada 3 golongan, bukan nak, Allah bukan nak kita semua macam tu. 3 golongan. 3 jenis ni, satu golongan. Suruh tanpa hisap. Lepas tu, kisah yang sama disebut dalam sebuah hadis yang lain dengan sedikit tambahan bahawa akan isytiharkan pada hari ini orang di padang mahsyar akan dapat melihat orang yang mulia. Pada mahsyar anda melihat orang yang mulia. Akan diseru lagi, di manakah mereka yang kesibukan perniagaan tidak menghalang mereka daripada mengingati Allah dan daripada mendirikan solat. Darul Masyhur. Hadis yang sama juga ditulis oleh Syekh Nasar Samarkandi rahmatullahi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Beliau juga menulis bahawa setelah mereka yang disebut di atas masuk syurga tanpa hisap, maka akan muncul dari neraka dari neraka satu leher yang panjang mempunyai makhluk. Maka muncullah dari neraka satu leher yang panjang, 2 mata yang bersinar dan tersangat pasti bercakap. Dia akan berkata, saya diperintah untuk menangkap mereka yang mempunyai sifat sombong dan yang buruk perangainya. Lantas dia akan menangkap mereka yang bersifat demikian dalam perhimpunan itu, seperti seekor binatang memagut biji-bijian, lalu menghumbankan mereka ke dalam neraka. Kemudian leher itu akan keluar kali kedua dan berkata, tak ada orang join kan? Sambil-sambil tu tak skrim tuan-tuan. Tak skrim. Kakak adik kan. Kita faham tadi? Lantas dia akan menangkap mereka yang bersifat demikian dalam perhimpunan itu. Orang sombong, orang yang buruk perangainya, seperti seekor binatang memagut biji-bijian lalu menghumban mereka dalam neraka.
Melihir itu akan keluar kali kedua dan berkata, saya akan menangkap mereka yang menyakiti Allah dan Rasul-Rasulnya. Menyakiti Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu akan ditangkap dari perhimpunan manusia itu, lalu dihumbang ke dalam neraka. Leher tadi akan keluar kali ketiga dan menangkap golongan yang membuat patung dan gambar. Setelah ketiga di golongan tersebut dimasuk ke dalam neraka, barulah penghisapan akan dimulakan. Tiga perkara ini. Tiga golongan yang masuk yang surga tanpa hisap, dan tiga golongan lagi yang tangkap oleh binatang tadi, masuk campak dalam neraka. Binatang dia nampak lain lah. Binatang dia nampak ni ahli surga. Macam tu. Malaikat menyeru tadi. Malaikat seru. Belum Allah lagi. Lepas tu yang neraka tadi, binatang tadi tu macam dia pagut, ambil dia nampak. Jadi makanan benda tu. Jadi makanan neraka tu. Masuk kembali neraka. Dia akan dimakan orang tadi tu dalam neraka. Begitu je. Yalah, beza je. Orang bercahaya iman. Macam tu orang masuk syurga nampak putih. Ada neraka nampak hitam. Senang nak hitam, dia ambil je. Mana dia suka je. Tak payah hisap dah. Tu orang masuk syurga tanpa hisap. Lepas tu barulah penghisapan akan dimulakan. Pertama, hisap dulu, dah habis kompor semua, dah siap semua. Lepas ni barulah Allah nak kira markah tadi. Penghisapan hisap ni lah macam kita matematik lah, hisap lah. Tak panggil matematik, panggil ilmu hisap. Ilmu hisap, panggil ilmu matematik yang ilmu hisap. Kalau nak kira pahala dah masa tu. Sebab dah syurga dah. Orang dah syurga tanpa hisap ni apa amalan tadi? Yang cerita tadi tu, dah solat 5 waktu. Inilah golongan orang sudah awal tabligh tadi. Tabligh ni tanpa hisap. Orang yang ni tabligh ke tarikat orang yang masuk syurga, dia orang tanpa hisap. Yang tak hisap ni barulah orang nak kira pahala pula. Mana yang tinggal dalam tu tunggu. Ada dikatakan bahawa pada zaman dahulu, sampai situ dia cerita, pada zaman dahulu orang ramai dapat melihat syaitan. Satu zaman dahulu orang dapat lihat syaitan satu ketika zaman dahulu. Pada satu ketika seorang telah berkata kepada syaitan, beritahulah kepada saya cara untuk menjadi seperti kamu. Jawab syaitan bahawa dia belum pernah menemui seorang manusia pun yang mengemukakan permintaan seperti itu. Mengapa kamu memerlukannya? Syaitan, macam mana awak jadi syaitan? Kau baik kot syaitan tu. Tanya pula, biasa syaitan tanya, syaitan nak menggoda dia, tapi dia pun tanya syaitan tu, mengapa kamu memerlukannya? Orang itu menjawab, hati aku yang ingin berkeinginan sangat. Syaitan terus menjawab, hendaklah kamu melengahkan solat dan banyakkan bersumpah, dan jangan kamu hiraukan sama ada sumpah itu untuk sesuatu perkara yang benar atau yang salah. Pertama dia buat, lengahkan solat, lepas tu bersumpah, demi Allah. Cakap sikit, demi Allah aku cakap ni, aku tak cakap hanya sebut menyumpah, macam apa, sumpah. Sikit demi Allah sebenarnya. Betul ni macam mana? Wallahi tallahi. Macam tu kan. Tak boleh bersumpah macam tu. Terlalah bila lagi mahkamah, satu kes yang berat-berat kena pakai Quran lah. Bersumpah dengan nama Al-Quran lah. Tak boleh. Gunakan Quran tu untuk bersumpah. Macam tu. Dua ni. Jadi syaitan boleh lah. Lengah-lengahkan solat. Dia dah macam syaitan. Tanya, apa jadi macam tu? Dan banyak bersumpah, dan jangan kamu hiraukan sama ada sumpah itu satu perkara yang benar atau yang salah. Benar ke salah ke, tak boleh pakai Quran. Tak boleh sumpah dengan nama Al-Quran. Orang itu pun berkata, saya berjanji dengan Allah bahawa sekali-kali saya tidak akan melengahkan solat dan tidak akan bersumpah. Kemudian syaitan berkata, sesungguhnya saya tidak pernah ditipu selain daripada kamu. Kini saya berjanji bahawa saya tidak akan lagi memberi nasihat kepada manusia. Saya tak gambar. Pandai untuk tanya syaitan. Hazrat Ubay berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, berilah berita gembira kepada umatku.
bahawa mereka akan memperoleh ketinggian dan kemuliaan, serta agama mereka akan maju dan berkembang. Tetapi siapa yang menjalankan apa-apa jua kerja agama untuk tujuan keduniaannya, maka dia tidak akan mendapat sebarang bahagian di akhirat. Targhib. Dan sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi menemui Tuhanku dalam suasana yang begitu indah. Allah SWT bertanya kepadaku, ya Muhammad, tahukah kamu apakah yang menyebabkan mereka di Malil A'la, yakni para malaikat bertelingkah? Saya menjawab, tidak tahu. Kemudian Allah SWT meletakkan tangannya mulia di atas dadaku, sehingga kedinginan terasa sampai ke dalam dadaku. Dengan keberkatannya, maka tersingkaplah seluruh alam kepadaku. Lantas Allah SWT bertanya, ya Muhammad, sekarang beritahulah apa yang menyebabkan para malaikat bertelingkah. Saya menjawab, para malaikat bertelingkah tentang amalan yang meninggikan darjat. Amalan yang meninggikan darjat. Apa amalan meninggikan darjat? Amalan yang menghapuskan dosa. Ganjaran yang diperoleh bagi langkah seorang yang pergi untuk menunaikan solat jemaah. Kelebihan mengambil wuduk dengan sempurna ketika cuaca sejuk. Dan kelebihan duduk menunggu solat selepas menunaikan satu-satu solat. Siapa yang dapat melihara semua ini akan hidup dan meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Berperkara tadi. Malaikat bertelingkah. Apa malaikat? Satu, meninggikan darjat. Apa amalan tinggi darjat, apa amalan dia? Tanya ni. Amalan menghapuskan dosa apa dia? 2. Ganjaran bagi pergi menunaikan solat berjemaah. 3. Kelebihan mandi wuduk sempurna. 4. Ketika cuaca sejuk. 5. Duduk. Kelebihan duduk menunggu solat selepas menunaikan satu solat. Duduk menunggu solat selepas menunaikan satu solat. Macam duduk di antara maghrib dan isyak lah. Lepas maghrib ataupun zuhur tunggu asar, ataupun maghrib tunggu isyak. Ada 5 perkara. Apa amalan ini? Nak tanya. Bertelingkah. Nabi tanya, siapa yang dapat melihara semua ini akan hidup dan meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Kalau kita dapat 5 perkara ni, InsyaAllah kita mari husnul khatimah. Masih keadaan baik. Tak terlalu binatang ke, tak mati di laut ke, tak mati lemah ke apa, tak mati kena bunuh ke, macam tu. Mati macam tu. Kalau dengan amalan, InsyaAllah apa amalan dia? Disebut dalam beberapa hadis bahawa Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu mengerjakan 4 rakaat solat. Wahai anak Adam, hendaklah kamu mengerjakan 4 rakaat solat kerana-Ku pada permulaan hari. Maka aku akan sempurnakan urusan kamu sepanjang hari. Solat subuh 4 rakaat, solat fajar, solat subuh 4 rakaat. Sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahawa solat adalah punca kerajaan Allah. Amalan yang dikasihi oleh para malaikat, sunnah para nabi, melahirkan nur makrifat, menyebabkan doa dimakbulkan dan rezeki diberkati. Solat adalah asas iman, memberi kerehatan kepada badan, menjadi senjata untuk menentang musuh. Boleh menentang musuh. Pemberi syafaat kepada mereka yang mengerjakan solat sebagai lampu dalam kubur. Syafaat Al-Quran beri syafaat, solat pun yang satu hari tu boleh syafaat juga. Dalam solat bersyafaat. Yang secara berapa tu? 5 waktu yang sempurna tadi tu. Syafaat daripada solat. 4 syafaat. Menjadi lampu dalam kubur, mententeramkan hati di dalam kubur yang menakutkan, memudahkan untuk menjawab soalan mungkar dan nakir, menjadi teduhan daripada panas terik pada hari kiamat, menjadi cahaya dalam kegelapan, sebagai penghalang daripada api neraka, memberatkan timbangan amalan-amalan baik, mempercepatkan melintah titik sirat, dan solat juga sebagai anak kunci syurga. Solat kunci solat tu, syurga tu, ni password dia. Solat. Kalau tak solat, tak ada kunci. Dalam kitab Al-Munabihat, Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih menceritakan kepada Hazrat Uthman bin Affan. Ibn Hajar, sahabat, menceritakan daripada Hazrat Uthman rahmatullahi alaih, Hafiz Ibn Hajar.
Daripada Hazrat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa siapa yang memelihara solatnya dengan sungguh-sungguh pada waktu ditetapkan, maka Allah akan mengurniakan kepadanya 9 perkara. Pertama, Allah akan mengasihinya. Kedua, dia akan digunakan dengan kesihatan. Ketiga, para malaikat sentiasa menjaganya. Keempat, dia akan dikurniakan dengan keberkatan di dalam rumahnya. Kelima, nur orang soleh akan zahir daripada wajahnya. Keenam, hatinya menjadi lembut. Tujuh, dia akan melintasi titik-titik sepantas kilat. Kelapan, dia akan terselamat dari azab neraka. Kesembilan, di syurga dia dapat berjiran dengan golongan yang disebut dalam ayat berikut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pada hari kiamat tidak ada perasaan takut dan perasaan duka cita menyelubungi diri mereka. Jiran ni pula, syurga berjiran dengan golongan yang disebut dalam ayat berikut. Tidak ada perasaan takut. Berjiran dengan ni lah. Ada orang jiran dengan Allah, pada kan? Berjiran Allah jadikan jiran dengan Allah. Siapa jiran Allah? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Golongan yang tidak takut dan duka cita. Golongan ni, orang ni dia punya apa sifat orang tadi tu, jiran kita tadi tu, tak takut, lepas tu tidak perasa duka cita. Dalam kehidupan mereka ni tak pernah menyesal. Orang ni tak menyesal. Tadi tidak ada, dia tak takut dengan dosa pahala, dia tak takut dengan apa, takut dosa. Lepas tu dia tak pernah menyesal, dia bercerita. Kita kadang-kadang menyesal juga. Macam kita semain tahajud, Allah lupa malam ni kan, kita rasa jadi menyesal. Nabi pernah sekali Nabi menyesal, dia sebut orang kadak kan, tahajud, menyesal malam ni, kita dah niat nak bangun, menyesal kita. Jadi orang ni lah, kita akan bangun bersama orang ni lah, kumpulan-kumpulan ulama' lah. Tak tahulah, ulama' lah. Kalau ulama' pun yang bukan semua baik, tapi ulama' kan, orang ni, wali Allah, orang yang kita tak kenal, orang kita tak tahu siapa dia, jiran kita tak kenal siapa jiran kita tu, bukan Nabi, bukan kalangan tu, orang yang ni, semua masuk ke dalam ayat ni. Rasulullah bersabda, solat adalah tiang agama. Dalamnya terdapat 10 kebaikan. Pertama, menyerikan wajah. Kedua, cahaya bagi hati. Ketiga, merehatkan dan menyihatkan badan. Keempat, teman dalam kubur. Kelima, sebab turunnya rahmat Allah. Keenam, kunci pintu langit. Ketujuh, melalui solat bahagian timbangan neraca amal kebaikan akan menjadi berat. Kelapan, asbab untuk mencapai keridhaan Allah. 9, harga bagi syurga. Dan yang ke-10, menghalang daripada neraka. Tentu kerana ada neraka, solat betul-betul. Mahal daripada neraka. Orang tak solat ni, tak jaga solat ni, akan masuk neraka. Siapa meninggalkan solat, maka dia telah menegakkan agama. Siapa meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya. Sebenarnya sebuah hadis bahawa sebuah rumah akan bercahaya melalui solat yang dikerjakan dalam rumah itu. Maka cahayakanlah rumah kamu dengan membanyakkan solat sunat. Sunat dalam rumah. Cahaya rumah. Tambah atap. Cahaya. Dalam sebuah hadis yang masyhur ada terangkan bahawa pada hari kiamat nanti, tangan, kaki dan wajah umatku akan bercahaya. Tangan, kaki dan wajah bercahaya. Hari kiamat, bila bangkit hari kiamat, golongan ni akan bercahaya akibat daripada kesan wuduk dan sujud mereka. Umat Nabi. Daripada tanda-tanda tersebutlah umat ini akan mudah dikenali daripada umat-umat yang lain. Sebutkan sebuah hadis bahawa apabila suatu bala bencana hendak diturunkan, maka orang yang memakmurkan masjid akan dihindarkan daripada azab tersebut. Jamus Shaghir. Sebut dalam sebuah hadis bahawa Allah akan mengharamkan api neraka daripada membakar kesan-kesan sujud. Maksudnya, jika disebabkan amalan buruk, seorang itu dimasukkan ke dalam neraka pun, anggota yang pernah sujud tidak dapat dibakar oleh api neraka. Api neraka bakar orang yang sembahyang tapi masuk neraka.
bahagian yang dia tak tanda tu kan. Tak boleh sentuh api, tak terbakar lah. Taklah panas macam, taklah hukum paling panas apa, membezina, cangkuk kemaluan. Orang tak sembahyang tu minum air pada air nanah, lagi teruk. Ni antara yang orang yang sembahyang, ni antara yang selesa ringan sikit lah, ringan sikit selesanya. Mr. Syah Wazir, orang ni dia ringankan sikit komen. Sebab itu kita kena jaga sembahyang lah. Taklah hitam kulit kena bakar. Taklah hitam sampai hitam, tahan sikit lah, tak panas lah maknanya. Juga macam Nabi Ibrahim kot, apa gitu lah. Disebut dalam sebuah hadis bahawa solat akan menghitamkan muka syaitan. Solat menghitamkan muka syaitan. Dan sedekah akan mematahkan tulang belakangnya. Jamus Sorit. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahawa solat adalah penawar. Sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa suatu ketika Abu Hurairah meniarap. Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu sakit perut? Beliau menjawab, ya. Baginda bersabda, bangunlah dan kerjakan solat, kerana dalam solat ada penawar. Kalau kita sakit, jangan tu pergi ambil kerabat dulu, sembahyang 2 rakaat dulu. Mana tahu kita sembahyang tu hilang. Abu Hurairah, Rasulullah SAW Abu Hurairah sakit perut, sembahyang 2 rakaat ni. Sembahyang 2 rakaat sebab Rasulullah SAW suruh dia sembahyang tu, perintah dia sembahyang, hilang sikit perut. Abu Hurairah. Dia musuhkan. Saya ketika baginda melihat syurga dalam mimpi. Baginda juga mendengar hentakan kasut Hazrat Bilal pada waktu subuh. Baginda bertanya, apakah amalanmu yang khusus yang menyebabkan di syurga juga kamu berjalan bersamaku seperti di dunia ini? Jawab Bilal, apabila wudukku batal, sama ada waktu malam ataupun siang, maka aku akan mengambil wuduk, kemudian aku akan menunaikan solat sekadar kemampuanku. Bila tak pernah tinggal wuduk. Macam ni lah ramai orang ni. Bila sama lah, cuma dia tak ingat bila lepas tu dia semayang. Bila lepas wuduk ya, dia semayang. Dia beritahu nama solat sunat wuduk. Lepas wuduk kita sembahyang solat wuduk. Bukan gitu caranya. Caranya dia terbatal wuduk tu ambil. Lepas tu itu je lah. Lepas tu sembahyang, tunaikan sembahyang apa. Dia boleh apa? Dia solat. Batal dia solat lagi. Kita kan satu nak sebabkan bila dari tu dia ada amalan ni. Lepas wuduk ya, ambil wuduk, solat suduk 2 rakaat. Mana namanya boleh sunat wuduk. Tak sebab macam boleh, tapi ada kita buat sekali 2. Macam tak buat nak sembahyang apa, lepas tu sembahyang sunat wuduk, sembahyang apa pun solat sama. Bila ambil wuduk kan mesti dia sembahyang. Lepas dia ambil wuduk mesti dia sembahyang. Dia cara kita ambil wuduk, kita tak sembahyang kan, kita batal wuduk, kita ambil wuduk, lepas tu bila buat lepas wuduk dia akan sembahyang, tak putus sembahyang. Macam orang lama 20 wuduk lepas sembahyang isyak dan subuh dalam wuduk yang sama. Ali wuduk macam mana? Dia tiap kali dia memperbaharui wuduk. Ali orang dia sembahyang pada ambil wuduk, apa tu dia orang dia nak sembahyang kan, dia ambil wuduk sekali 2 kali dia ambil wuduk. Kadang sampai 3 kali memperbaharui wuduk. Kita ini kena dapat cahaya tadi, cahaya daripada tangan, kaki dan muka kan, bercahaya. Cahaya. Kalau umat Nabi nak kenal umat dia. Salah satu amalan wuduk jugalah. Wuduk tu banyak sikit, jangan celup-celup kita tak. Pada buku lali ni angkat sampai betih. Kalau sampai siku ni angkat lebih tak apa. Tu saya wuduk bercahaya-cahaya boleh juga.
wuduk tak ambil Tapi jangan terlalu ngawah-wah sangat lah. Sampai setengah jam ambil wuduk. Sampai lama pun 5 minit je ambil wuduk. 2-3 minit je. Ini sampai setengah jam. Bilal kau macam tu lah. Dia punya amalan ni. Amalan Bilal. Tak tinggal wuduk. Nabi tak ajar dia. Dia yang buat sendiri. Nabi tanya, apa? Aku tengah tapakkan kau. Sebab dia lepas sembahyang. Dia tak tinggal wuduk dia apa. Dia wuduk. Lepas ambil wuduk dia terus sembahyang. Arad Syafi'i Rahmatullah berkata bahawa seseorang yang meninggalkan solat subuh, para malaikat akan memanggilnya sebagai fajir. Orang yang melakukan dosa. Orang yang meninggalkan solat zuhur dipanggil sebagai khasir. Orang yang rugi. Orang yang meninggalkan solat asar dipanggil sebagai asi. Orang yang derhaka. Orang yang meninggalkan solat maghrib dipanggil kafir. Orang yang engkar. Orang yang meninggalkan solat isyak dipanggil sebagai mudayyi. Orang yang mensia-siakan hak Allah. Dipanggil orang yang mensia-siakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensia-siakan hak Allah. Orang yang meninggalkan solat isyak. Alamah Sa'rani Rahmatullah berkata bahawa hendaklah difahami sebenarnya bala bencana akan terhindar dari sesuatu tempat sekiranya penduduk di situ mendirikan solat. Mereka azab pula akan diturunkan ke atas suatu tempat sekiranya penghuni pun di situ tidak mendirikan solat. Tidak mustahil di tempat yang sedemikian berlaku gempa bumi, sambar halilintar dan rumah-rumah tenggelam. Siapa pun tidak harus merasakan dia sudah selamat kerana dia mengerjakan solat tanpa memikirkan tentang orang lain. Ini kerana sekiranya turun sebarang bencana, maka bencana itu akan meliputi semua orang yang secara umum. Dia hanya tak berusaha agama lah. Macam kisah kapal tadi tu, kapal Nabi Nuh. Dan tempat dia tak ada tempat markah. Tempat dia tak ada tempat berkumpul, usaha berdakwah agama. Tak ada orang buat kerja dakwah. Ada tapi kena usahakan kita masa untuk 3 tempat, satu daerah, satu daerah segalanya. Ada satu tempat berkumpul, tempat usaha dakwah. Kurang-kurangnya lah. Mulakan dengan masyarakat halkah contohnya, macam tu. Ada. Dinarkan dalam sebuah hadis bahawa pernah sekali para sahabat bertanya, adakah kami akan dibinasakan sedangkan masih ada kalangan kami orang yang soleh? Baginda, ya. Apabila perbuatan maksiat mengatakan amalan-amalan kebaikan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab semua orang untuk mencegah perbuatan yang buruk dan mengajak manusia melakukan kebaikan mengikut kemampuan masing-masing. Nabi kata, kalau ada orang soleh. Nabi kata, ya. Bukan orang soleh dah apa? Dia memang tak ada dakwah itu. Orang semayang je. Tak ada dakwah. Awak yang tak berdakwah, sahabat apa? Ada macam tu? Ada. Kena juga. Bukan taraf soleh. Taraf bertakwa. Kalau bertakwa, tanya sikit. Anak yang soleh. Alik, nampak Alis. Bila dia kata, adakah Nabi tanya soleh? Ada yang bertakwa. Orang takwa tak buat dakwah, tak buat dakwah. Sama juga. Sebab tanya. Tapi kita soleh, beriman, beramal soleh, bertakwa. Ada tempat Allah, tempat usaha agama dakwah. Itu tak kena. Nabi kata beza. Nanti dalam tu bahawa macam mana pentingnya ajak orang kepada agama Allah SWT. Pentingnya usaha dakwah ni. Allah, tak ada orang tak ekstrim pula. InsyaAllah tuan-tuan. Itu hari yang ke-7. Pukul 11.30 lah. Dan berhenti kejap kot. Berhenti kejap lah. Pukul 11.30. Tak apalah. InsyaAllah. Ini berawal sikit. InsyaAllah. Ada yang ke-8. Kita sambung esok lah. Kita sambung kejap lagi pukul 12. Tengok macam mana dulu. Dah tamat dah haji, setuju. Mana kesimpulan di sini, maknanya apa tadi yang kita dapat yang kita dapat daripada ni. Malaikat berselingkuh tadi, tentang masalah malaikat berselingkuh tentang amalan. Apakah amalan yang menyebabkan apakah amalan
Benda tu. Kita kena buat rujukan sikit ni. Amalan. Amalan meninggikan darjat. Kita nak tingkatkan darjat kita ni. Apa amalan dia? Amalan yang menghapuskan dosa. Apa amalan dia? Lepas tu apa yang kita boleh amalkan ni, contohlah kalau kita mampu, jangan tinggal wuduk. Jangan tinggal wuduk. Setiap kali wuduk kita batal, kita ambil wuduk. Tak boleh lah. Ini bila kita wuduk, bila-bila kita boleh sembahyang, tak tinggal wuduk. Satulah, saya belum amal lagi lah benda tu. Dan benda tu pun tak berapa ni sangat, berapa penting sangat lah. Kalau nak macam ulama, orang hafal Quran hadis, dia orang tak tinggal wuduk. Jarang sangat dia orang macam ulama, tak ada pula nampak dia pergi ambil wuduk berlebihan, tak lah. Dia wuduk pada apa tu, dia pun tak makan macam kita, kejap-kejap kentut kejap-kejap nak. Syaitan ganggu pula kalau banyak kita makan syaitan. Dia jolak buntut kita kan. Terbatas wuduk pula. Lagi apa lagi? Lepas tu dakwah. Walaupun bila tak ada kerja dakwah situ, tak heran dengan apa tempat tu ada lintar gempa bumi apa. Kan. Sebab apa ada orang soleh, tapi soleh tak buat usul agama, tak ikut dakwah tabligh, tak buat dakwah. Orang soleh, sahabat tanya, lebih kurang lah. Kalau kita ada tempat ni, alhamdulillah, macam tempat kita di Malaysia lah kan, tak ada gempa bumi halilintar, tak ada pun. Mungkin sebab itu kot. Itu salah satu asbabnya, bukan banyak asbab lah, tapi salah satunya asbab lah. Bila ada soal agama, mula kita jadi aman Malaysia. Tak ada huru-hara lah. Perkauman orang Cina nak bunuh orang India nak bunuh orang Islam Melayu, tak ada. Bila berlaku cepat-cepat kerajaan kita, orang polis ke tentera ke apa, cepat ada orang tangkap je orang yang macam ni kan, bawa ke mahkamah lah tu. Malaysia ada kadang macam tu. Yang lain tahulah, lagi teruk kot. Penting usul agama. Sebab manusia berlaku perkara-perkara sebab manusia sebab tangan-tangan manusia. Macam amal agama, tak dah solat tapi tak solat bersungguh-sungguh, takwa tapi tak buat sungguh-sungguh. Kita orang jalan gas jumpa kan, orang buat gas jarah, tiap-tiap langkah ke masjid ke surau tu semua menyebabkan bumi tadi tu kita keluar bulan alik, gas jarah, jalan kaki, jemaah jalan kaki, tijak bumi ni menyebabkan bumi tadi tu orang dakwah ni di atas syarat-syarat para malaikat. Gas bukan kita, kaki kita dan berjalan atas syarat-syarat para malaikat. Jadi bumi tadi tu taklah dari gempa bumi. Sebab dakwah, Nabi buat dakwah di Mekah, di Madinah. Penuh tapak kaki Nabi semua atas jalan tanah Mekah Madinah, di Mekah dan Madinah tu semua tapak kaki Nabi je. Ada bergerak, sebab bergerak perjalanan atas bumi ni. Malaikat boleh jaga bumi ni. Macam tu lah. Dah yang kesimpulan hari ni. InsyaAllah. Dapat 8 lama dah, banyak lah kita baca. 8. Semoga tu berapa yang kita dapat kita amal. Dalam ni pukul 10, 9.30 kita main duha apa, sempat lagi nak duha. Jaga amal kita. Sebab siapa yang kita dengar dapat kita amal dan kita sampaikan. Kita amal, kita sampaikan. Menjadilah bagi kita ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni, kalau kita amal je tak sampai, tak bermanfaat lagi. Bila bermanfaat, orang amal maksud ilmu tu orang amal kan. Ilmu bermanfaat ni bukan kita amal ilmu tu. Bermanfaat tu kita, ilmu tu kita sampaikan. Berdapat pahala. Ilmu orang kita guna, lepas tu kita ajar orang lain amal. Macam dakwah, kita buat dakwah, kita amal dakwah.
ajak orang berdakwah. Jadi ilmu tu dapat pahala, bermanfaat, tahu rugi apa yang kita amal tu. Bukan kita, itu mana kita ikut ilmu. Tahu nak baca Quran tapi tak nak tahu baca Quran. Tajuk tapi tak nak ngajar orang. Jadi riak, bangga diri sendiri banyak ilmu. Jadi bila orang dapat ilmu, kita sedengki pula. Nak buat apa? Nabi kamu kena sampaikan. Bermanfaat. Bukan cuma dakwah, yang dakwah satu ilmu yang bermanfaat. Buat kerja sudah dakwah ni kan. Itulah ilmunya. Kan? Ilmunya bermanfaat, diamalkan. Sebab amal tadi tu. Ulama tu semua ambil ilmu yang diamalkan. Itu ilmu yang sebenarnya. Mazda Amin. Jangan. Ya long. Terima kasih hadir. Barabam ni sebenarnya anta asyahruka wa atubu ilaih.